Saya sering rasa hati dengan isteri saya, tapi saya tak pernah luah untuk elak gaduh. Apakah wajar tindakan saya dan berdosa kasih saya buat saya terasa hati? Pula dah. Tadi dia kata bini dia banyak buat salah dan dia sabar je lah, tak mau gaduh. Lepas tu dia tanya dosa tak buat dia sakit hati. Dia gini, bila kita berkahwin, kita suami, ada isteri. Siapa CEO? Siapa CEO? Suami ke isteri? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bila berkahwin, suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Siapa kena pimpin? Isteri. Jadi kalau isteri yang dipimpin itu buat salah, itu biasa. Yang tak biasa ialah bos buat salah, itu tak betul. Jadi kalau bini kita melawan, itu biasa. Jangan kita yang melawan. Kalau dia maki, itu biasa. Jangan kita yang maki. Kerana kita bos. Kita pemimpin. Kita yang terbaik. Betul tak? Kalau dia janji tak betul, itu biasa kerana dia dipimpin. Jangan kita janji tak betul. Kerana kita pemimpin. Kalau pemimpin janji tak betul, jam. Kena bagi isi minyak. Faham tak? Nampak? Sebab tu bila kita berkahwin, satu kena ingat. Yang kedua pula, isteri kita ini, dia ni tak betul. Dan jangan jawab orang perempuan, dia tak betul. Kerana dia tak betul lah, dia sentiasa nak menang. Kalau dia salah, kalau kita salah memang dia betul lah. Betul tak? Tapi kalau kita betul pun, kita akan jadi salah. Minta maaf kau bang, aku dah lalui. Mana kalau dia merosakkan sesuatu, barang dalam rumah, kita kena jawab, explain. Jadi kesalahan semua atas suami. Itu perangai dia. Sebab apa? Sebab dia default setting tak betul. Jangan marah kau bang, jangan marah. Jangan marah, dengar dulu. Jadi Allah buat Nabi Adam AS. Tak ada isteri, tak ada orang perempuan. Satu je. Antum min Adam. Kamu semua daripada Nabi Adam. Bukan cikgu Adam, daripada Nabi Adam. Okey? Wa khalaqa minha zawjaha. Allah buat satu lagi makhluk, isteri Adam tadi. Nampak? Jadilah muslimat. Jenis apa mereka ni? Betul ke tak? Tak. Innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la. Sesungguhnya perempuan Allah buat daripada tulang yang paling bengkok. Maknanya perempuan ini ialah spesies berbahaya. Jadi sebab tu Allah pesan kepada kita suami, bila kamu kahwin, didiklah mereka betul-betul. Sayanglah mereka sungguh-sungguh. Maafkan banyak kesalahan mereka. Mereka akan banyak tak betul. Mereka akan banyak langgar janji. Mereka akan banyak habiskan wang kamu. Mereka akan curi duit kamu dalam poket. Kamu pergi kencing hilang RM15. Kamu pergi berak hilang 40. Kamu tidur hilang 300. Maafkan mereka. Ini je lah, betul tak? Jadi kena faham. Jadi tak perlu kita marah-marah. Kita banyak sabar. Betul tak? Yang tak betul kita maki, kita hamun, kita mencarut, kita pukul dia. Baru tak betul. Kerana kita daripada tulang yang lurus. Dia tulang yang bengkok. Barang bengkok ni barang yang susah kita nak buat kira bicara. Kalau kita beli papan satu lori, 3 tang papang, senang kita masukkan dalam stor. Kenapa? Kerana papang tu lurus. Tapi kalau kita beli sebatang saja papan yang bengkok, senang tak simpan. Payah, jolok ni kena basikal, jolok ni kena tanah, jolok ni kena rumah. Payu bengkok. Itulah bini kita, kayu bengkok. Faham lagi? Jadi banyak maafkan dia. Okey? Dia mengamuk kita, sabar. Dia sabar natang, sabar. Dia tak baik. Subhanallah. Itu orang suami. Faham lagi? Tak ada apa, tak ada rugi apa pun kita. Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan bini dia. Tujuh tak apa-apa. Dah sungguh. Betul tak? Yang terbaik. Sebab apa? Nabi kata, kalau mu tengok kesalahan binimu banyak. Memang banyak. Tapi kena ingat, pada sisi cerah. Jangan sisi gelap saja. Banyak lagi kebaikan mereka pada benda yang lain. Betul tak? Dia sanggup tinggalkan mak bapak dia untuk ikut kita. Dia sanggup tinggalkan tanah air dia untuk ikut kita.
Dia sanggup pisah dengan adik-beradik dia untuk temani hidup kita. Betul tak? Ha. Apa kata? Dan dia yang melahirkan anak kita seorang, dua, tiga, empat. Apa kata dia kata gini, bang, ginilah bang, kalau bang nak tak mau kompromi dengan saya gini. Tahun ni saya beranak last, tahun depan abang pula. Tahun ni okey lagi, tahun depan dok jeng kita. Nak boleh ke keluar baby, acur yang geribuk. Faham tak lagi? Nampak tak? Ha. Jadi maafkan dia. Okey, banyak bersabar.